setia. Apakan kekal ataupun menyambut duka, dan dirimu dijanji sang sempurna. Dan kecewa kini dipulih rasa kasihmu. Hanya ku yang mencari, rembulan masih ada. Mungkin seketika, walau ku bahagia mengejar bayanganmu, tak mungkin ku beroleh saat indah bersamamu. Hanya aku. Fah, jangan macam ni. Mak tetap bencikan saya. Bang? Izzat, Akak ingat dah jadi macam ni, Mak boleh terima Akak. Tapi Mak tetap macam tu, tetap bencikan Akak. Akak baru nak jaga dia. Tak apalah Kak. Biar Izzat jaga dia. Kalau Izzat perlukan apa-apa bantuan, Izzat beritahu kami. InsyaAllah Kak. Macam ni Zat, kami ni mungkin susah nak datang. Tapi kalau keadaan masih tegang, bagi tahu yang sebenar. Tentang perubatan jangan risau, biar abang uruskan. Kalau nak perlukan apa-apa bagi tahu. Call je. Baiklah bang. Terima kasih. Ingat ya, kalau ada apa-apa, minta tolong dari kami. Ya Kak, insyaAllah Kak. Nah. Ya. Ya. Dam, ayo bangunlah. Papa nak pergi work ni. Dam. Dam. Bangunlah. Kenapa muncung je? Yelah, abang kacau Adam tidur. Memang padan pun. Yelah, abang kan tak boleh berenggan saat dengan Adam tu. Dengan mama dia. Dua-dua abang tak boleh berenggang. Baik mamanya, baik Adam. Dan kalau boleh, dua-dua abang nak bawa pergi office. Abang balik makan tengah hari tak? Balik. Okey. Jom kita sarapan. Ya? Jom. Berapa lama lagi aku nak duduk sini, Zat? Aku nak balik. Sabarlah Mak. Dalam 2-3 hari lagi. Aku kata aku tak suka duduk kat sini. Aku nak menyampah dengan muka orang kat sini sebab aku menyampah. Sabarlah Mak. Kau tu cakap sabar. Cuba kau duduk kat tempat aku ni. Apa kau rasa? Ha? Itu memang tak guna. Dia memang jahanam. Kau tahu tak? Ha, aku sumpah dia. Daripada mak dia sampai ke dia menyusahkan hidup aku. Aku nak balik. Dah lah tu Mak. Benda dah bertahun-tahun dah. Kak Irfan nak baik dengan Mak. Tapi Mak tu... Ha? Aku tu tak ingat pendirian aku. Susahlah kalau Mak macam ni. Aku peduli apa? Pergi jahanam dengan perempuan tu. Mak, Izzat lapar lah. Jaga Izzat datang balik. Memanglah kalau boleh kau dengar aku mati ke sini kan? Izzat! Aku nak balik! Aku nak balik. Morning pengantin baru. Dah lapuk dah. Kerja bertimbun tahu tak? Walaupun hari ni first day you masuk kerja, tapi you tak boleh lari tau. Petang ni kita ada meeting. Tak boleh ke bagi I rehat sekejap? No. Apa lagi you nak? Ha? Kahwin dah. Bulan madu pun dah. Hari tu bulan madu kat mana? Kat Malaysia je. Kenapa kat Malaysia je tak dekat overseas? Adalah, tak boleh tahu. Irfan ni semua boleh kan?
Patutlah Cik Ihsan sayang sangat. Ya. Saya dah biasa dah makcik. Daripada dulu lagi macam ni. Mak macam mana? Macam tu je lah makcik. Dia masih tak boleh terima saya. Tapi Ifah cuma nak bantu kan? Habis Ifah macam mana? Saya pun tak tahu makcik. Dah dia memang tak nak terima saya. Tak apa Ifah. Makcik ada. Lain sangat makcik dengan mak saya. Tapi walau apa pun, dia tetap Mak Ifah tau. Sayang, boleh tak you bawa saya pergi jumpa doktor? Tak nampak kan balik kerja ni? Lagipun demam you tu bukan teruk sangat pun. Nanti-nantilah. Itulah, saya pun fikir tak teruk tapi sampai dah 2-3 hari ni masih sakit juga. Kau dah tahu penyakit tu makin teruk, kenalah lawan. Kena kuat. Pula berjangkit pula kat air tadi. Sayang, saya rasa saya dah tak tahan lah. Saya rasa saya nak pergi doktor. Ambil MC. Bagilah, ambil teksi. Takkan nak kena bayar naik teksi pula. Susah pula nanti kan? Sayang, habis tu... Habis tu apa? Tak sekarang ni. You pergi klinik, pergi ambil teksi. You tak nampak I tengah sibuk ni banyak kerja nak buat serabut tahu tak? Tengok. Hello? Yeah? Oh, I'm sorry it's not around. Yeah. Okay. Yeah, call back later, yeah? Thank you. Bye-bye. Yes, darling. Anything? Jenny, I need you right now. I need your help right now. Are you okay? I have a lot of work to do. No, I need you, and I need you right now. I need you to come here, please. You're my wife. I need your help right now, please. Okay. You wait for me downstairs. I will ask Ihsan first. Okay, hurry up, please. Thank you. Yeah. Ihsan, Kenapa ni? I tak tahu apa jadi dengan husband I tapi I kena jumpa dia sekejap. Dia ada skandal ke? I tak tahu lah. I pergi dulu. Jenny, you okay? Okay, risau sikit lah. Nanti report letak atas meja I. I datang balik. Oh God, Adrian! Jenny, What happened to you? Huh? Jenny, we got a problem, Jenny. My partner, he cheated on me. He took our money, around 300K. 300K? My God. Jenny, we got even a bigger problem, Jenny. He made a loan with an along, almost 50K. So, you? The problem is now I'm the guarantor. It's been a year now. Jenny, I don't have any cash. Then what we should do, Adrian, please? I don't know. We gotta look for around 50K. If not, we're screwed. We gotta look for it at least in a week. Within a week? Where am I going to find that money? I don't know, Jenny. Just think of something. You know, I'll try too. Please. But how am I going to do that? I don't know. Someone somewhere. Gotta
think of something, please. Hey, Adrian, I will try for you. Jenny, I really don't know what to do now. Yes, I know it's not easy. Yet, we don't have that much money in our saving. Abang, malam ni malam Jumaat, abang. Kenapa dengan malam Jumaat? Saya nak minta izin. Minta izin apa? Izin untuk sedekahkan Yasin kepada arwah bapa saya, arwah mak saya dan juga keselamatan mak. Ifah tak perlu minta izin dari abang. Itu kan perkara yang baik, amalan yang baik. Tak perlu minta izin abang. Abang kena tahu tau, setiap perbuatan isteri tu harus melepasi izin suaminya. Jadi kalau abang reda, Allah juga akan reda. Boleh tak abang? Abang izinkan. Terima kasih abang. Sama ya. He doesn't want to be disturbed because he's on leave. So what are we gonna do now? I don't know. I just saw him. Maybe he's the one who can help us. But still, if he can't, We have to. We have to try. Adrian, we're gonna face all this together. I promise you. Yeah. Come on. Ya Allah, biarpun apa rintangan yang kau janjikan, biarpun apa cabarannya, aku pasrah menghadapinya. Kau berikanlah aku kekuatan dan ketabahan agar aku dapat menjalani ibadah dengan sempurna. Semoga suamiku akan terbuka hatinya untuk dibimbing mendekatimu. Ya Allah, himpunkanlah roh arwah ayah dan ibu bersama orang yang beriman. Dan berikanlah hidayah agar emak dapat menerima aku seadanya. Ayu ni mana ni, ha? Tak balik-balik lagi. Mama, Ayu kan banyak kerja lagi hari ni. Iyalah, Mama tahu dia banyak kerja. Tapi suami dia kan tengah sakit. Jangan asyik nak fikirkan duit aja. Alah Mama, Rizal demam sikit aja. Tapi dia macam tak indah langsung. Mama tahu dia tu tengah mengandung. Tapi kena fikirkan juga suami.
Sayang. Ma, ya Allah, minta maaf sangat. Sayang, tak tahu you sakit teruk macam ni, sayang. You okay? Ya Allah, risaunya. Ayu bawa lah Rizal pergi klinik. Ayu memang nak buat dia klinik, Ma. Tapi masalahnya Ayu sibuk sangat ni. Nanti kita pergi, ya, sayang. Sayang, it's okay. Tak apa. Allah, I'm so sorry. Minta maaf sangat. Nanti kita makan ubat, okey? Ya, sorry tau. Mama tu bersatu, tak faham, mengada sangat. Kenapa pula, sayang? Sayang, I kan sibuk kerja. You tak explain ke Mama ke? Sayang, I dah bagi tahu nama pun Mama, kan? I dah cakap dengan you dah. So, pindah. You degil. Tak nak. Itu tak I penat. Anak kau mana, Long? Dengan Abang Adi lah, Mak. Dengan siapa lagi? Malam ni, Along temankan Mak, ya? Mak mana boleh, Mak. Nanti Abang Adi bising. Malam ni kan malam Jumaat. Mak dia faham lah. Engkau ni tak boleh. Aku nak minta tolong sikit pun tak boleh. Alah, besok orang temankan Mak lah. Mak ni. Lagipun, kalau siapa ada pun, bukan dia teman Mak pun. Dia tidur je. Orang nak juga borak dengan Mak. Ada je lah kau menjawab. Kau buat apa, Long? Kau picit apa tu? Engkau memang tak sayangkan aku, kan? Kaki mak kau dah tak ada sebelah pun kau tak perasan, ya? Malah, kaki Mak dah tak ada. Mak, aduh. Kau suka kecilkan hati aku. Mak. Ya Allah. Allah, Mak. Oh, tak perasan lah kaki Mak. Lupa kaki Mak tak ada lah, Mak. Beli aku, Long. Kaki Mak dah tak ada, Mak. Mana nak papa ni? Ya. Abang, Adam kan nak tidur tu. Adam rasa Mama jealous tak? Buat apa Mama nak jealous pula? Yelah, nanti Adam yang tak tidur sekarang. Jawapan Mama macam tak ikhlas je, Adam. Kenapa Mama Adam diam? Okey, Mama jealous. Yelah, sebab Papa asyik sibuk dengan Adam je. Dengan Mama pun tak tahu. Abang, kalau abang gurau dengan dia macam tu, sampai besok pun dia tak tidur, bang. Tak apa, Adam nak temankan papa dia. Betul tak? Okeylah. Sayang, you nak bawa I pergi klinik, sayang. Minta tolong Mama tak boleh ke? You tak nampak kan ini sibuk? Sayang, tapi I tak larat, sayang. Aduh. Kenapa, bang? Ya Allah, bang ni. Kenapa cuak sangat? Sakit tak? Biasa je. Tak apa. Nanti saya bersihkan. Saya letak plaster, ya, bang? Jom. Barulah abang tahu betapa seronoknya ada seorang isteri. Kalau abang tahulah dari awal-awal lagi, abang dah kahwin dah. Kalau abang kahwin awal, tak merasalah saya jadi isteri abang. Betul juga, kan? Dah. Abang pergi mandi dulu. Saya nak solat asar sekejap, ya? Mandi ke abang? Boleh? Saya solat dulu. Abang gurau je. Ya,
Ya tak apa abang. Kan itu dah menjadi tanggungjawab seorang isteri. Tak kira abang sihat ataupun abang sakit. Memang isteri kena buat semua tu. Abang tahu tak pasal tu? Betul juga. Membuat kebajikan untuk suami dengan ikhlas akan mendapat pahala. Dan itu adalah bonus untuk seorang isteri. Nah, pergilah solat dulu. Nanti lewat. Lah, takkan tak boleh. Saya janji lagi sebulan saya bayar. Ya ke? Tak apalah. Terima kasih. Hello, Ma. 可以吗？什么？20,000 only 啊？啊，可以了，可以。谢谢你啊。Mak, jom. Izzat, Mak belum cacat lagi, Izzat. Mak tak mau. Habis Mak nak jalan macam mana? Jomlah, jangan gil. Aku tak nak. Aku tak mau. Tak apalah, Mak duduk dalam ni Okay, bye. Izzat, tolong Mak. Izzat. Itulah tarik degil sangat. Kau melawan Mak, Nanti pelan-pelan. Pelan-pelan. Baca-baca bismillah. Allah. Belakang sikit. Belakang sikit, Mak. Ya. Allah. Mak kenalah terima hakikat, Mak. Terima hakikat apa? Ini semua kan Mak ni tak habis-habis nak salahkan dia. sampai bila-bila pun aku tak salahkan dia, tahu? Kerana dia aku jadi macam ni. Dahlah tu, Mak. Kenapa tak lalu pintu depan aja? Pintu depan macam mana nak naik wheelchair ni, Mak? Tak apalah, kita dari belakang, Oi, Long. Apa yang teruk sangat rupa kau ni? Sekarang ni aku teruk lah. Sekarang ni nak kena hantar Afiq lah, ambil dia kat Taska tu lah. Semua kerja aku kena buat sendiri, tahu tak? Mak aku dah sakit, siapa nak buat lagi? Akulah. Itulah kan hidup kita ni susah je. Kan best kalau aku kahwin dengan Ihsan tu. Kalau. Kau tahu tak? Laki aku tu kan demam, dia tak habis-habis. Penyakit. Aku stres lah. Tak baik tau suami. Long, jujur daripada hati aku ni, aku sebenarnya macam dah tak ada perasaan langsung kat dia. Macam dah, tahu, kosong. Hai, dulu kau yang beria sangat nak kat dia kan? Ha? Berebut dengan perempuan tu. Dah lah macam ni pula. Dulu memanglah beria, tapi bila aku dah dapat dia, aku rasa macam, taklah dia tu macam tak ada apa-apa lah. Pelik lah kau ni. Kalaulah aku dapat goda Ihsan tu kan. Engkau nak goda Ihsan tu sebab engkau nak runtuhkan rumah tangga diorang je kan? Betul tak? Bukan kau ada hati sangat dengan Ihsan tu, betul tak? Alah, aku tak kisahlah, Long. Aku buat kerja lah. Kau dah siap sikit jantan je kau. Dah lah. Weh, kerja. Izzat, macam mana dengan keadaan Mak sekarang?
Makin baran lah kak. Ada je tak kena. Macam inilah. Kalau mak dah sihat, akak upah orang je untuk jagakan dia, ya? Sekarang ni memang tak lah kak. Confirm lari orang tu. Minta tolong Kak Long untuk jagakan dia sekejap ke? Kak Long tu jangan harap lah kak. Sekarang ni pun jarang datang sini. Tak apalah kak. Nanti Izzat tahulah apa yang Izzat nak buat. Nanti dia tahu juga apa kesilapan dia. Ataupun macam ni. Kalau mak tak kisah, akak boleh jagakan dia dekat sini. Tak apalah kak. Kak, mak dah panggil ni. Apa-apa nanti Izzat kau balik Okey kak. Bye. Jenny, you gotta help me, Jenny. Yeah, I will try, but you please do something. No, the thing is, I can't get out of the house. There's two guys waiting outside. What? They are still outside. Adrian, I think better make a police report. No, baby, don't. It's too dangerous. Please, don't. No, look. As long as they haven't break into the house, we can't do anything. Yeah, I will try, Adrian. But the problem is, Ihsan's still on leave and he didn't turn on his phone. Yeah. Adrian, please, careful. Bye. Tahu dah nak makan apa Jenny, kau kenapa? Asal kau? Hah? Lu menangis takkanlah bos kau kahwin kau menangis. Halo, ada lelaki? Ada lelaki pun. Ayu, saya buntu sangat. Saya tak tahu nak cakap dengan siapa. Saya tak tahu nak bagi tahu siapa lagi. Loh, kenapa? Kau dah kenapa? Laki kau cari lain ya? Laki kau ada perempuan lain Bukan. Lagi saya ingin tipu dengan Along. Jadi sekarang ni saya kena cari duit sebanyak 30 ke 50 ribu. Allah, main Along. Siapa nak tolong? Kau kan ada bos kau yang kaya tu. Cik Ihsan tu. Mintalah tolongan dia. Kau kan PA dia. Masalahnya sekarang ni, Cik Ihsan cuti. Dan dia kalau bila dia cuti, dia jarang on telefon dia sebab lagipun dia baru kahwin dan takkan saya nak kacau privasi dia. Apalah pula orang honeymoon kan. Kau tak payah nangis-nangis lah. Kesian. Bila nak pakai duit tu? Dalam masa seminggu lagi. Well, I can help you, but can you help me back? Kau ni. Betul. Tak percaya? Saya kena buat kerja apa? Okey, macam ni lah. Kau tak payah pinjam pun. Aku boleh bagi terus duit tu. Janji, semua berjalan dengan lancar. Sanggup ke tidak? Saya tak faham. It's okay. I think you better go home now. Kau tengok laki kau dulu macam mana Kalau agak-agak laki kau nak kena bunuh dengan Along tu, bawa cari aku. Kau kena ingat tau. Along ni jangan main. Tak pasal-pasal kau jadi janda. Dia pula ya. For your information, aku boleh cari duit tu dalam masa seminggu je. Now you better go home. Go home now. Shoo.
Bye, Jenny. I'll see you soon. Ya je kau cari duit seminggu. Mana kau nak dapat duit seminggu macam tu? Memang aku tak ada duit, tapi aku ada cara. Takkan kau sanggup. Hey, sekarang ni aku sanggup buat apa je untuk rosakkan hidup Eva tu. Janji aku dapat ihsan. Allah sukanya aku. Okey, dah ni aku nak tanya ni. Engkau pergi tak kita punya department punya dinner nanti dengan ihsan? Alah, aku tak tahu lagi lah. Tengoklah dulu. Mak aku macam tu, aduh. Okey, tak apalah, tak lama pun. Janji kau tengok je permainan aku nanti macam mana. Aku tak sabar nak tengok kau punya permainan ni. Gila-gila ni. Well... Kalau macam ni kan, nak je abang selalu lukakan tangan. Abang, tak payah tunggu nak luka. Cakap je. Saya buat apa saja untuk abang. Ifa sebelum ni pernah layan bekas suami Ifa macam ni? Tak pernah, abang. Tak suka? Saya ni kan tak guna untuk dia, abang. Saya harap isteri baru dia akan layani dengan baik. Abang, kalau boleh saya tak nak cakap dah pasal sejarah lama saya tu. Yang penting sekarang ni, saya akan layan abang dengan baik. Ya, abang? Abang rasa kan, lelaki-lelaki kat luar tu sepatutnya tengok apa yang kita buat. Sebab abang rasa beruntung sebagai seorang suami. Disuapkan, luka dibasuhkan. Abang, itu perkara kecil je, abang. Tak ada apa-apa pun. Saya kan isteri abang dah menjadi tanggungjawab saya sebagai seorang isteri melayan seorang suami. Semua isteri suami ke? Tak juga, abang. Terpulang pada rumah tangga masing-masing. Apa? Kalau macam tu, abang nak Ifa suap kamar selalu? Boleh, abang. Hari pun boleh. Memang ada beza kan antara seorang isteri dan juga perempuan-perempuan yang sebelum abang kenal sebelum ni. Apa maksud abang? Diorang cuma tahu berseronok je. Tak pandai nak manfaatkan tanggungjawab, kewajipan. Dan abang letakkan tahta isteri tu di tempat yang paling tinggi sekali. Untuk mereka yang tahu menghargai. Betul tak, abang? Itu untuk mereka yang menghargainya, abang. Ingat lagi tak? Adrian, how? I called everyone I could. I can't get anything out of them. God, Jenny, they're walking away from me. When we have money, we have friends, Adrian. How about your son? He's still on leave.
And you just got married. Oh God, so how? I don't know, and I'm still thinking about that. With your situation like this, God, Adrian. If there's only another way. I can't find any way, Adrian. Oh, God. No, I'm sorry. I'm sorry. It's okay. We'll find a way. Bersama janji kau sentuh rasa percaya. Hangat dinginmu mengundang rindu kecewa. Hanya aku dihuni sepi rasa kasihmu. Hanya ku yang mencari. Rembulan masih ada. Mungkin seketika walau ku bahagia mengejar bayanganmu, tak mungkin ku beroleh saat indah bersamamu. Hanya aku. Apakah mungkin berulang janji